Semalam ada satu customer, dia mau beli Toyota Cross, okay? Lepas dia pening, dia tak tahu nak beli hybrid ke non-hybrid. So, for your information, kereta hybrid lebih mahal 7,000. Ini satu. Dua, kereta hybrid second hand value kurang sikit. Untuk Toyota punya kereta hybrid sama non-hybrid, saya rasa lebih kurang 10,000 ke atas. Pakai kira 10,000 lah. Jadi 7,000 campur 10,000 sudah 70,000. Okay, sampai sini, saya tanya dia, kawan, kau nak beli kereta hybrid, kau hari-hari bawa kereta tak? Dia cakap, ya. Satu bulan, dia bawa 2,500 km. Okay? Sampai sini, saya nak kasih korang tahu, kereta hybrid lebih jimat minyak. Dia boleh jimat berapa? Anggaran 1 km 10 sen. Jadi, 2,500 km boleh jimat 250. Okay? Untuk kereta baru, dia beza 7,000 kan? Maknanya, ini owner perlu bawa kereta 2,500 km 3 tahun baru break even itu 7,000. Dia baru untung balik. Okay? Tapi sampai sini jangan gembira sebab dia bila mak jual harga jatuh lagi. Okay? Ini satu. Nombor dua, jangan lupa dia punya maintenance sangat tinggi. Okay? Dia punya kompresor, saya punya kawan punya kompresor Camry, dia mau tukar, dia terkejut tau. Kenapa? 10,000. Sebab dia sudah tak ada warranty. Jadi kalau korang nak beli kereta hybrid, saya rasa lah untuk sekarang minyak 1 liter RM2.10. Kalau korang nak beli hybrid, saya rasa make sure korang ada 4,000 km baru beli kereta hybrid. Kalau tidak, saya rasa tak berbaloi. Sebab dia maintenance tinggi, used car tak ada value. Okay? Sampai sini saya sure lah, mesti ada orang tulis kat bawah, alah, sekarang tukar hybrid baru 2,000. Tukar ini kompresor 3,000, 2,000. Itu kau yang cakap punya. Bila orang nak pergi repair punya masa tak ada. Ataupun repair 2 bulan rosak lagi. Okay? So, nak beli hybrid, fikir balik. Okay?